Awak pandang rendah kekuatan lapan teratas. Sekarang, biar saya tunjukkan pada awak. Saya dah tengoknya banyak kali sebelum ni. Spin Fighter serang! Hapuskan mereka! Episod 19. Kebangkitan semula. Sky Knight di dalam ais. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Disebabkan oleh air, bukan je boleh menghilangkan tenaga Spin Fighter, tapi senang juga tergelincir. Dari segi teknik, kita kena hati-hati. Ini memang menyusahkan. Bagus, Rock Armor. Macam itulah. Jangan fikirkan apa-apa lagi. Teruskan menyerang. Ryan, jangan hayun sembarangan. Kumpulkan tenaga. Oh, maaflah saya terlupa. Untuk mengelak air bertapung, Norton terpaksa bergerak mengelilingi pinggiran gelanggang. Tapi, sebagai Spin Fighter jenis defensif, kawasan pertempuran terkuatnya ada di tengah-tengah gelanggang. Memang bercanggah. Saya mesti gunakan Sky Knight untuk betulkan keadaan. Spin Fighter dilancarkan! Walaupun Spin Fighter jenis penyerang, bila terkena air, secara automatik tenaga akan banyak hilang. Lepas tenaga Rock Armor dah habis, semuanya akan mula bergantung pada teknik pertarungan awak sendiri. Firestorm, giliran awak pula. Baiklah. Spin Fighter dilancarkan! Licennya! Air ini memang menyusahkan betul. Tak apa, Firestorm. Teruskan serang. Buat air tersejat dengan tenaga awak tu. Lepaskan tenaga awak. Firestorm! Akhirnya boleh serang habis-habisan. Ya! Ya! Bagi saya masa kejap. Awak nak pergi pujuk dia ke? Jangan. Awak tahu kan macam mana perangai Harry? Harry, ada apa? Ingat lagi tak perlawanan dari pertandingan pemain baru? Kita asyik seri je. Selalu sangat seri. Tapi tenaga kita tetap juga keluar. Terus keluar. Ianya macam tarungan tu takkan habis selagi kita tak lepaskan semua tenaga yang kita ada. Kalau awak ingat balik apa yang berlaku masa tu, awak mesti akan faham yang tenaga awak masih belum dilepaskan lagi ke semuanya. Awak bercakap macam awak tu lebih mengenali diri saya. Ryan, sekali lagi. Jom mulakan. Spin Fighter dilancarkan!
Spin Fighter, dilancarkan! Harry, lupakan teknik buat sementara. Dengan awak lupakan teknik buat sementara, tenaga awak tu boleh dilepaskan dengan mudah. Hei Sky Knight, awak memang tahu ke pasal ni? Ya. Nampaknya, cuma saya seorang je yang degil. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Sky Knight, mari kita beraksi bersama. Lepaskan semua tenaga. Frost Wind Blast! Tak sangka. Ini ke tenaga sebenar Harry? Tak mungkin saya boleh dibekukan. Inferno Strike! Sky Knight! Firestorm! Mari, Sky Knight! Mari, Firestorm! Ya betul-betul ais lah. Harry, serangan baru awak. Semua sebab awak yang tolong saya cipta serangan istimewa baru. Tak heranlah awak lelaki yang kalahkan saya sebab awak ni memang hebat. Macam mana awak buat tadi tu? Bagi tahulah pada kami. Awak memang hebat. Saya tak sangka perkembangan mereka begitu cepat sekali. Rasanya kalau gunakan alat penguat pada mereka sekarang, mungkin ianya akan hadkan perkembangan mereka. Cepatlah jadi kuat. Saya tak sabar nak tunggu. Akhirnya datang juga. Dah sepanjang hari saya tunggu. Saya betul-betul tak faham kenapa awak degil sangat. Kita bertarung satu pusingan. Mari. Spin Fighter, dilancarkan! Dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Awak pandang rendah kekuatan lapan teratas. Sekarang, biar saya tunjuk kepada awak. Saya dah tengoknya banyak kali sebelum ni. Spin Fighter serang! Hapuskan mereka! Apa ni? Jadi, setakat ni je kekuatan awak?
Saya tak nak kalah dengan pemain baru. Ah, Ryan mempunyai kekuatan yang hebat. Tapi saya tak nak kalah dengan dia. Saya tak boleh kalah dengan pemain baru. jadi awak nak berlawan dengan Ryan ke? Hah, pertarungan tu mesti menarik.